biasa terfikir oleh penyimpan emas baru. Apa beza public gold dengan syarikat emas yang lain? Jawapannya, perbezaannya bukan sekadar jenama. Sebelum mula simpan emas, anda perlu semak 5 perkara penting. Yang pertama, harga per gram. Yang kedua, spread yang rendah. Yang ketiga, bekalan emas yang konsisten. Yang keempat adalah cawangan yang banyak. Yang kelima, paling penting adalah jaminan buyback yang jelas dan telus. Public gold memenuhi semua asas ini. Emas calar, emas kemek, emas patah ataupun rosak, public gold tetap beli semula. Public gold juga memudahkan pengeluaran emas fizikal melalui akaun emas gap. Tuan-puan boleh pilih dinar, boleh pilih gold bar, boleh pilih emas hiasan 24K. Malah ada ATM gold, ada 155 buah ATM gold untuk pengeluaran emas daripada akaun emas gap. Dengan rangkaian cawangan ataupun branch public gold seluruh Malaysia dan Indonesia, urusan jual beli dan keluarkan emas menjadi lebih mudah. Saya teringat satu pesan mentor saya, Tuan Zulkifli Syafiq. Emas ini bukan untuk cepat kaya. Ia adalah alat untuk membina simpanan dan melindungi nilai jangka masa panjang. Jadi, adakah anda sudah mula kumpul gram emas di dalam akaun emas gap? Anda perlu ingat, gram yang pertama adalah satu langkah kejayaan. Mulakan tabungan dengan akaun emas gap mengikut bajet anda. Hubungi saya untuk bimbingan, save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.